Memandangkan ramai sangat yang request resepi yang satu ni, jadi hari ni akak kongsikan. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula korang gorengkan kismis dan bawang goreng sampai garing. Lepas tu angkat dan ketepikan. Kemudian dalam minyak yang sama, tumiskan bahan-bahan tumis sampai dia wangi dan naik bau. Lepas tu masukkan 1 kotak tomato chunk. Pastikan tomato betul-betul masak sebelum kita masukkan 1 tin susu cair. Jangan lupa masukkan garam dan perasa. Kacau sebati, kemudian masukkan beras dan air. Korang jangan risau, semua sukatan bahan akak dah letak dekat caption. Tutupkan dia dan biarkan dia masak. Sambil tu kita kacau sekali-sekala. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni. Resepi nasi tomato yang super simple, super sedap. Masa hidang tu, jangan lupa taburkan dengan kismis dan bawang yang kita dah goreng tadi. Kalau korang buat untuk rumah terbuka, memang sesuai sangat-sangat. Lagi satu, kalau kita nak nasi tu cantik, gunakan beras rebus. Ambil beras basmati yang parboil. Dan dah jadi kita punya set nasi tomato dengan ayam masak merah bersantan. Seriously, sedap sangat-sangat. Korang wajib cuba. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.